Hai, Assalamualaikum korang. Jom masuk dapur. Menu kali ni menu simple, sangat simple. Ada telur mata, masak berlada. Okey, ni antara bahan yang saya gunakan ada cili padi, cili merah besar, ada juga bawang putih, bawang merah, tomato dan telur. So, boleh goreng dulu telur ni sehingga masak. Goreng telur ni satu persatu, pecahkan dalam mangkuk, lepas tu barulah masukkan ke dalam kuali. Bila dah masak, boleh angkat dan ketepikan dulu. Seterusnya, macam itulah goreng telur satu persatu sehingga masak. Resepi ni memang sangat simple. Kalau dah bosan makan lauk ikan, ayam, daging, bolehlah makan telur masak berlada. Confirm makan pun menambah-nambah. Bila dah siap goreng telur mata, boleh ketepikan dulu. Seterusnya saya nak kisar bawang putih, bawang merah, tomato, cili padi dan cili merah besar. Kesemua bahan ni saya campur sebab tak nak terlalu pedas. Kemudian bolehlah panaskan minyak, tumis bahan kisar ni sehingga masak. Boleh terus masukkan perasa, garam, gula, ajinomoto secukupnya. Kacau sehingga sambal ni pecah minyak. Masukkan juga sos tiram dan sos cili secukupnya. Teruskan kacau sehingga sambal masak. Okey, bila nampak sambal berlada dah masak, dah pecah minyak, bolehlah masukkan telur mata. Teruskan kacau sehingga rata. Okey, telur goreng mata, sambal berlada saya dah siap. Bolehlah dihidang, makan dengan nasi putih yang panas-panas, memang sedap. Okeylah korang, itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ni. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.